bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Mungkin jodoh lah orang kata dengan BSN ni, dapat invitation untuk anak-anak mewarna lah, join melukis dan mewarna semasa karnival. So daripada situ kita cuba mendekati BSN SSP. Saya sebagai parents berfikir macam mana alternatif kita untuk nak buat simpanan tambahan. So daripada situ saya cuba buat pembelian pertama BSN SSP untuk anak saya. Anak ni adalah salah seorang pemegang akaun BSN Smart Junior actually. Mana kita dah buka akaun pada umur dia 7 tahun. So daripada situ kita buat simpanan secara konsisten lah dalam akaun BSN Smart Junior. Once dia dah sampai umur 12 tahun, kita continue. BSN Smart Junior pun kita continue, tapi kita adds on dengan BSN SSP. Kita mengimpikan mungkin sebuah miracle berlaku dalam kehidupan kita. Ini boleh dikatakan secara peribadi saya lah, orang kata ini adalah cerita dongeng di zaman moden lah, ataupun angan-angan mak jenin zaman moden, tapi kita realisekan dalam bentuk simpanan. Dan yang selebihnya kami lah sentiasa berdoa lah, semoga ada something yang rezeki yang tidak disangka-sangka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari segi nasihat, saya tak mampu untuk nak menasihati orang di luar sana, tapi saya sekadar boleh mengajak komuniti di luar sana untuk bersama-sama dengan BSN SSP. Itu saja. Yang paling penting menyimpan. Menyimpan adalah first. Kalau menang itu adalah satu bonus. Itu nak kata tagline saya pun tak juga, tapi boleh dikatakan itu pendekatan saya. Terima kasih BSN. Alright. Cikgu.